3 cara bagaimana iblis memerangkap manusia tak kala hidup dalam tekanan. Pertama, bila manusia hidup dalam tekanan, iblis jarang datang dengan bisikan yang jelas tau. Selalunya dia bermula dengan rasa putus asa. I think the easiest thing in life is to give up. Iblis akan tanam dalam fikiran bahawa hidup ni tak akan berubah. Kau doa pun tak penting. Aku nak taubat sekarang. Kau dah akan bisa nanti. Tak ada dengari pun. Dan diri dah terlalu rosak untuk kembali pulih. Bila seseorang tu mula percaya bahawa tak ada lagi harapan, di situlah semangat dia perlahan mati. Dia mula menjauhkan diri daripada Allah, berhenti berdoa dan biarkan dirinya tenggelam dalam gelap. Sebab dia tahu manusia yang hilang harapan adalah manusia yang paling mudah untuk dipatahkan. Yang kedua, iblis memerangkap manusia mengenai kemarahan tau. Dan luka hati. Saat seorang tu macam tertekan, emosi jadi rapuh, fikirannya jadi serabut, hatinya mudahlah nak terbakar. Iblis tu mulalah akan bisik bahawa semua orang jahat, semua orang jahat. Semua orang nak sakitkan hati kau dan dia berhak balas semula. Dan dari situ tekanan yang asalnya mula nak beban nak tukar menjadi benci, tukar menjadi dendam dan kata-kata yang melukakan. Sikit demi sedikit tau. Yang ketiga, iblis menggunakan keletihan jiwa untuk menjadikan dosa kelihatan kecil dan wajar. Bila hati ni penat, kerana manusia ni mulalah cari jalan yang paling cepat untuk lepaskan sakit walaupun jalan tu salah. Kau fikirlah jalan apa kan? Dan iblis tu akan pujuk, tak apa, sekali je. Jadi baik. Okay, last. Kau cuma nak tenangkan diri, kot. Kan? So, orang lain pun buat benda yang sama. Apa bezanya? Kan? Akhirnya manusia mula menghalalkan apa yang dulu dia rasa takut nak buat. Kerana saat jiwa lemah,